Apa khabar semua? Dalam video ni anda akan tengok tentang dua jenis gearbox yang mungkin ada dalam kereta anda. Memang dia sangat banyak dalam kereta moden sekarang, iaitu Continuously Variable Transmission CVT dan juga Dual Clutch Transmission DCT. Dulu katanya DCT ni untuk orang kaya saja, tapi sekarang ni dalam kereta Marhain pun dah boleh dapat DCT ni. Tapi lebih banyak manufacturer prefer CVT sebenarnya. Jadi kenapa benda ni berlaku? Mana satu lagi best sebenarnya? Dan mungkin paling penting, mana satu lagi senang nak jaga dan kalau rosak, mana lagi mahal nak baiki? Okey, jom kita tengok. Pertama sekali, kita akan tengok dulu tentang CVT, iaitu nama penuhnya Continuously Variable Transmission. Kalau anda ni budak-budak H, saya pun dulu budak H juga. Ada kemungkinan tinggi dalam kereta anda tu ada gearbox CVT. Sebab Honda sangat suka CVT. Kemudian kereta-kereta Jepun lah generally, macam Toyota dan Nissan pun suka juga guna CVT ni. Dalam gearbox CVT sebenarnya tak ada pun gear fizikal yang macam gigi-gigi tu. Jadi saya pun tak sure kenapa orang panggil CVT ni gearbox. Tapi sebenarnya dia menggunakan dua puli ataupun takal yang disambungkan dengan satu belt yang sangat kuat. Jadi saiz puli ni boleh berubah-ubah mengikut kelajuan dan load enjin anda. Dan perubahan saiz antara input dengan output puli inilah yang menentukan anda punya gear ratio. Disebabkan saiz puli ni boleh berubah secara berterusan, maka nisbah gear CVT ni berubah dengan sangat lancar dan smooth tanpa anda sedar pun bila gear tu bertukar. Sebab itulah bila anda bawa kereta CVT, anda takkan rasa bila gear tu naik, bila gear tu turun. Dan pengeluar kereta gergasi macam Toyota, Honda dan sekarang Pro 2 pun dah sangat suka guna CVT ni, sampaikan hampir semua model baru mereka akan pakai sistem gear CVT. Sebab utama dia adalah gearbox CVT ni sangat efisien untuk jimat minyak. Disebabkan dia tak ada fixed gear yang terhad, maka sistem kontrol kereta tu boleh adjust nisbah gear tu pada tahap yang optimum supaya enjin sentiasa berada dalam keadaan paling jimat minyak. Tapi ini mengikut keperluan lah. Jadi diorang boleh programkan, kalau anda tekan sikit, kereta tu akan jadi sangat jimat minyak. Tapi kalau kata anda tekan habis contohnya, maknanya dia tahu anda nakkan power. Jadi gearbox tu pun akan adjust untuk bagi anda power yang lebih. Jadi kereta anda tu sangat efisien. Cuma disebabkan CVT ni menggunakan puli dan juga chain besi, maka geseran tu akan menghasilkan bunyi yang agak kuat. Biasanya kalau kereta tu under load, naik genting ke contohnya, lepas tu anda pula jenis yang tekan habis bila naik bukit, memang anda akan dengar bunyi CVT ni agak obvious. Kalau cruising biasa dekat atas highway, biasanya tak perasan pun sebab bunyi tu tenggelam dengan bunyi angin dekat luar kereta. Baik, sekarang ni anda akan tengok pula tentang DCT atau nama penuh dia Dual Clutch Transmission. DCT ni basically adalah macam kereta manual, tapi ada orang tukarkan gear tu untuk anda dan gear tu boleh bertukar dengan sangat cepat. Nama gearbox ni dual clutch sebab memang betul-betul dekat dalam tu ada dua clutch. Kenapa nak kena ada dua clutch? Jadi anda bayangkan kalau anda bawa kereta manual, kalau anda dekat gear 1 nak masuk ke gear 2, anda kena tekan clutch, tukar gear, lepas tu lepas clutch semula. Lepas tu dah dekat gear 2, nak naik gear 3. Sekali lagi anda kena tekan clutch, masuk gear, lepas tu lepas semula clutch. Jadi bayangkan kalau masa anda dekat gear 1 lagi, ada orang dah tekan dan masukkan siap-siap gear 2 untuk anda. Bila anda nak je gear 2, dia lepaskan je clutch tu. Masa dekat gear 2 pula, ada orang tolong anda tekan clutch dan masukkan siap-siap gear 3. Bila anda nak je gear 3, dia tinggal lepas je clutch tu. Terus masuk gear 3. Sebab itulah DCT ni dia punya gear shift tu sangat laju. Anda tak masuk lagi gear tu, dia dah standby siap-siap clutch tu untuk anda. Bila anda minta je, terus dia lepas clutch tu. Jadi bila pertukaran gear ni berlaku dengan sangat cepat, maksudnya beberapa milisaat sahaja, memang kereta DCT ni bila tukar gear, anda akan rasa dia sangat cepat, sangat responsif dan anda boleh rasa jerk ke belakang bila masuk gear baru tu. Itu yang memberikan feel yang sangat best kepada pemandu. Dia tak ada rasa delay atau rasa macam kuasa tu hilang sekejap selepas berlaku proses pertukaran gear.
In fact, anda akan rasa kereta tu makin power setiap kali naik gear. Inilah sebabnya kenapa kereta-kereta yang berprestasi tinggi atau performance car selalunya akan memilih teknologi DCT. Bila shift tu boleh dibuat dengan cepat, maka nak pecut off the line tu memang sangat cepat. Orang lain baru nak masuk gear 2, anda dah jauh dah dekat depan. Walau bagaimanapun, disebabkan kerumitan sistem yang ada dua clutch dan sistem hidrolik atau elektronik yang kompleks untuk mengawal kedua-dua clutch ni, maka berat gearbox DCT selalunya lebih berat dan saiz dia juga lebih besar berbanding sistem yang lebih simple macam CVT. Selain daripada tu, DCT juga memerlukan sistem penyejukan yang sangat baik, terutamanya kalau jenis dry clutch. Kebiasaannya kereta konti macam BMW dengan Volkswagen sangat sukalah gearbox DCT ni. Kalau dalam kereta Volkswagen, dia panggil DCT ni DSG ataupun Dual Shift Gearbox ataupun Direct Shift Gearbox. Maksudnya sama saja dengan DCT, cuma itu dia punya trade name DSG. Jadi anda nampak kan, kedua-dua DCT dengan CVT ni sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tak ada kata satu sistem yang lebih sempurna berbanding yang satu lagi. Kalau anda tengok dari sudut kelajuan dan keseronokan, memang DCT akan menang sebab dia memang dicipta untuk pergi laju. Kalau anda jenis pemandu yang suka drop gear masa nak overtake, lepas tu nak overtake dengan cepat, lepas tu pula ada meletup-letup dekat exhaust, maka DCT memang sangat sesuai untuk anda. CVT pula, dia lebih bersifat penyabar. Dia nak bagi anda keselesaan dan kelancaran. Jadi bukannya untuk rempit sangatlah. Bukan kata tak boleh bawa laju, cuma dia tidak dicipta untuk dilenjan macam DCT. Dari segi maintenance pula, ini yang selalunya startlah pening kepala. Secara general, sistem CVT lebih mudah dan murah untuk diselenggara berbanding dengan DCT. Nak jaga CVT ni biasanya memerlukan anda untuk menukar minyak CVT yang khusus mengikut jadual yang ditetapkan oleh pengeluar. Biasanya beberapa puluh ribu kilometer, ikut je lah saranan buku manual tu. Selagi anda jaga minyak dia, tak bawa macam orang gila hari-hari, chain besi dekat dalam tu boleh tahan sangat lama dan jaranglah memberikan masalah. Of course, kadang-kadang ada juga yang putus tapi agak jarang berlaku. Tapi DCT ni lain sikit. Disebabkan dia ada dua clutch yang bekerja keras, minyak gearbox dia biasanya lebih mahal dan memerlukan spek yang tepat. Minyak gearbox DCT ni sekali salin je boleh pergi sampai RM2,000 tau. Kalau unit clutch tu sendiri dah mula haus ataupun slip, kos untuk menukar satu set clutch baru pun boleh mencecah lagi beribu-ribu ringgit. Malah ada yang sampai belasan ribu kalau melibatkan kereta jenama-jenama Eropah. Jadi kalau anda bercadang nak beli kereta DCT, duit dalam poket mesti tebal. Itu kalau maintenance lah. Kalau nak kata harga pemilikan secara keseluruhan pula, kebanyakan kereta yang menggunakan CVT ni memang harganya lebih mampu milik sebab kos untuk pengeluar buat satu unit gearbox CVT ni tidaklah semahal nak buat satu unit DCT. Jadi kereta segmen yang boleh kata mampu milik ni memang dia geng lah dengan CVT sebab dia membantu mengurangkan harga jualan kereta kepada pengguna marhain macam kita. Minyak pun jimat. DCT pula biasanya kita akan jumpa pada model-model lebih mahal, segmen yang premium atau model-model yang memang dipasarkan sebagai kereta performance. Namun ada juga kereta macam Proton S70 yang juga menggunakan DCT. Jadi bagi saya macam outlier sikit lah. Setakat ni tak banyak lah dengar komplain pasal DCT dalam S70 ni. Jadi kereta anda ada guna tak sama ada DCT atau CVT ni? Cuba komen dekat bawah, puas hati tak pakai gearbox ni dan adakah anda pernah ada apa-apa isu atau masalah dengan DCT atau CVT ni? Jumpa tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini dan jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.